Penganjuran Karnival UDA bersama Biz Franchise Pernas selama 3 hari yang berlangsung di Buhaban Square. Penampang dilihat mampu menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan keusahawanan di negeri Sabah. Karnival ini turut membuka lebih banyak peluang kepada usahawan berorientasikan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau fintechs untuk meluaskan pasaran produk mereka. Seramai 70 usahawan Biz Franchise Pernas dan usahawan UDA daripada pelbagai latar belakang perniagaan mengambil bahagian, menjadikan karnival ini sebagai platform inklusif dan relevan untuk semua lapisan masyarakat. Dalam masa 3 hari penganjurannya, karnival ini menyasarkan jualan berjumlah RM4.25 juta dengan pelbagai tawaran produk dan perkhidmatan menarik untuk para pengunjung. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk A.Wan Bernadette, berkata penganjuran karnival ini selaras dengan aspirasi kementeriannya untuk menyediakan akses pasaran yang lebih kondusif bagi menyokong pertumbuhan sektor keusahawanan negara. Beliau menegaskan, usaha ini juga merangkumi jaringan strategik serta pemerkasaan, jenama ke arah melahirkan usahawan berdaya saing, inovatif dan mampan. Menurutnya, kerjasama strategik antara UDA Holdings Berhad dengan Perbadanan Nasional Berhad Pernas mencerminkan sinergi yang baik antara agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Dalam memperkasa pembangunan usahawan tempatan, bukan sahaja di bandar-bandar utama, tetapi juga hingga ke peringkat akar umbi. Karnival ini bukan hanya memberi ruang kepada usahawan untuk mengambil bahagian dalam jualan, tetapi paling penting pada saya ialah agensi-agensi KUSKOP dapat memberikan perkhidmatan kepada usahawan dan bakal usahawan berkaitan perkhidmatan agensi masing-masing. A.Wan turut menjelaskan bahawa dalam rancangan Malaysia ke-13, KUSKOP akan memberi tumpuan kepada usaha memperkasa pembangunan sektor franchise, gangs, koperasi dan perusahaan sosial, khususnya di Sabah, bagi memperkukuh sosioekonomi usahawan negeri ini melalui peluasan potensi perniagaan. Sementara itu, Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutif UDA Holdings Berhad, Johari Shukri Jamil, berkata, kerjasama antara UDA dan Pernas adalah selaras dengan pendekatan strategi Lautan Biru yang menggabungkan sumber, kepakaran dan rangkaian bagi menghasilkan impak lebih besar kepada usahawan dan komuniti setempat. Beliau berkata, sejak tahun 2022, Karnival UDA telah menjadi antara platform utama itu untuk mendekati komuniti dan menyokong usahawan tempatan. Tambahnya lagi, tahun ini kerjasama bersama Pernas melalui program Biz Franchise merupakan bukti komitmen bersama dalam memperkukuh rangkaian sokongan kepada para usahawan. Program Biz Franchise dianjurkan Pernas sejak 2019 bertujuan mempromosikan industri franchise serta memberi pendedahan terus kepada peluang-peluang franchise di negara ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk A.Wan Bernadette, pada 17 Ogos telah mengunjungi outlet franchisor Fook Yuan Cafe dan Bakery di Inanam. Perusahaan kafetaria keluarga yang diusahakan oleh saudara Lok Zajat itu menerima sijil pendaftaran franchise semasa Karnival UDA dan Biz Franchise Pernas yang berlangsung di Penampang.
Setakat ini, Fook Yuan Cafe dan Bakery telah mempunyai 7 outlet di seluruh Sabah dan kini berhasrat untuk melebarkan perusahaan ke Semenanjung Malaysia selain turut menyertai Expo Franchise di luar negara yang akan diselaraskan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKLP. Ewan berkata, beliau mengalu-alukan hasrat Fook Yuan Cafe untuk memperluaskan empayar perniagaannya ke peringkat nasional dan antarabangsa. Dalam pada itu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Ewan Benedict, turut mengunjungi perusahaan lisensi packaging mat yang beroperasi di Putatan. Perusahaan ini diusahakan oleh saudari Diana Mojigo yang merupakan hub packaging mat di Sabah. Packaging mat telah mendapat pembiayaan sebanyak RM250,000 daripada Perbadanan Nasional Berhad PERNAS, agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKLP, melalui program Successful Women Entrepreneurship Engagement Talent Suite. Ewan berkata, beliau berbangga melihat semakin ramai usahawan negara menceburi bidang franchisee serta lisenso dan lisensi, sekaligus memperkukuh sektor keusahawanan tempatan. Beliau turut menyatakan harapan agar kejayaan saudari Diana Mojigo menjadi inspirasi dan motivasi kepada usahawan-usahawan lain di seluruh negara. Lawatan ini mencerminkan komitmen berterusan KUSKLP dan Pernas dalam membangunkan usahawan wanita berdaya saing selaras dengan aspirasi kerajaan memperkukuh ekonomi tempatan melalui program franchise dan lesen perniagaan di seluruh negara.